Ibu ayah, setiap kali raya memang anak-anak paling seronok kan? Kumpul duit raya kan? Tapi lepas raya habis, apa yang jadi dengan duit raya tu? Selalunya akan jadi mainan, jadi gadget, jadi makanan. Habis macam tu saja. Apa kata mulai raya tahun ni, kita asingkan sikit duit raya anak tu dan tukar jadi emas. Ibu ayah tahu tak, bila kita kumpul 4.25 gram emas, itu dah cukup 1 dinar untuk anak kita. Dan 1 dinar ini, hari ni tuan-puan, 1 dinar harganya RM3,000. Nampak macam kecil je kan? Tapi kalau setiap tahun kita buat benda yang sama, menabung untuk anak, lama-lama cukup juga 25 keping emas untuk education anak kita. Bermakna kita dah berjaya adakan lebih 1,000 gram emas untuk mereka. Sampai masa anak nak masuk universiti, insyaAllah kita tak perlu lagi hantar mereka pergi belajar dengan hutang. Pada saya, raya bukan sekadar tentang duit raya, tapi raya boleh jadi permulaan kita ibu ayah untuk bina masa depan anak dengan emas. Jom ibu ayah mulai raya tahun ni simpan emas untuk anak tersayang.